Hai guys, Lokman Long dekat sini. Saya kalau boleh saya tak nak cakap banyak sangat tentang potongan bajet kesihatan yang diumumkan oleh kerajaan pada baru-baru ini. Tapi saya rasa kena cakap juga sebab saya segerang. Saya rasa macam tak masuk akal dan kenapa sampai sekarang kerajaan tak ambil tindakan untuk U-turn balik keputusan ini. Kalau ada yang terlepas pandang, minggu lepas ada satu berita yang diumumkan bahawa Kementerian Kewangan bercadang untuk memotong bajet-bajet yang ada dalam kementerian dekat Malaysia ini kerana ada isu krisis global, krisis ekonomi, krisis minyak dan sebagainya. Tapi antara bajet yang paling besar dipotong adalah bajet Kementerian Kesihatan, 3.06 bilion ringgit. Dan ini merusingkan saya sebab menteri-menteri ni tak pernah pergi hospital awam ke? Tak pernah pergi tengok hospital-hospital kerajaan dekat luar sana. Macam mana daifnya sistem kesihatan awam dekat negara kita. Itu pun kamu nak potong lagi 3.06 bilion ringgit. Ini satu kegilaan daripada kerajaan yang dulunya kata nak sokong sistem kesihatan awam, kata nak bersolidariti dengan petugas-petugas kesihatan negara. Tapi kamu buat keputusan, kamu mencadangkan untuk potong 3.06 bilion ringgit duit daripada bajet kesihatan. Alasan kamu apa? Ini adalah bajet yang paling besar berbanding dengan kementerian-kementerian lain. Nak tahu tak kenapa bajet kesihatan kita paling besar? Sebab rakyat negara kita perlukan sokongan daripada sistem kesihatan awam. Kalau kita tak ada hospital kerajaan, mana lagi kita nak dapat ubat-ubatan, mana lagi kita nak dapat sistem kesihatan yang berpatutan, mana lagi kita nak dapat tempat-tempat yang boleh menyediakan healthcare yang kena dengan harga, dengan mampu milik oleh rakyat Malaysia. Kalau semua nak pergi hospital swasta, mana ada duit? Menteri tahu tak, tahun lepas saja lebih daripada 340,000 rakyat Malaysia terpaksa membatalkan polisi insurans mereka. Mereka ada insurans, mereka bayar tiap-tiap bulan, tapi tahun lepas 340,000 orang batalkan. Sebab apa? Sebab polisi insurans kita makin lama makin naik harga. So kalau orang yang tak ada polisi insurans ni, dia nak pergi mana? Dia pergilah hospital kerajaan. Ini tak termasuk lagi orang yang memang tak ada insurans sebab memang tak mampu. Rakyat Malaysia dekat luar sana yang tua, yang muda, yang sakit kronik, yang perlukan bantuan X-ray, MRI, tengok cek darah, cek gula. Semua penyakit-penyakit ni yang menteri kata kita nak kena sihat ni, mana lagi mereka nak pergi kalau bukan dekat hospital-hospital kerajaan. Now, bila kerajaan umumkan mereka cadang untuk potong bajet kesihatan awam dengan keadaan hospital kita memang dah daif ni, apa lagi yang tinggal untuk doktor-doktor kita? Apa lagi yang tinggal untuk petugas-petugas kesihatan dan juga pesakit-pesakit yang memang sedang menunggu servis daripada sistem kesihatan awam? Kalau sekarang dengan bajet yang besar pun hospital kita masih lagi daif, bilangan pesakit yang menunggu sampai dalam purata 6 ke 17 jam hanya untuk berjumpa dengan seorang doktor, dan seorang doktor kena jaga 300-400 orang pesakit, kamu nak potong lagi. Ini kegilaan besar daripada kerajaan yang tak fikir pasal rakyat. Saya faham kamu kata nak kena tanggung subsidi minyak dan sebagainya. Sebab itulah sebagai sebuah kerajaan, buatlah polisi yang betul-betul boleh bantu rakyat. Kalau isunya adalah berkaitan dengan subsidi minyak, kamu uruskanlah dengan subsidi minyak. Kenapa nak potong bajet kesihatan awam? Dan nak cakap pasal potong, kenapa mula-mula yang kamu nak potong, kamu terus cari bajet daripada kesihatan? Kenapa tak potong terus gaji-gaji menteri, elong-elong ahli-ahli parlimen, trip-trip ahli parlimen ke luar negara? Saya ada kongsi juga baru-baru ni bagaimana dalam satu peruntukan disebut bahawa speaker Dewan Rakyat mempunyai kuasa untuk mendapat tuntutan perjalanan daripada Kuala Lumpur ke London setiap tahun dengan penerbangan kelas pertama, first class. First class ni, tiket first class 30 ke 40 ribu tak lari. Memang tak lagi. Saya pun memang tak ada kesempatan, tak ada duit pun nak naik first class, apatah lagi naik kelas ekonomi pergi ke London. Kenapa tak potong itu dulu? Kenapa kita nak potong dulu bajet kesihatan yang rakyat betul-betul perlukan? Dan kalau boleh, saya suka untuk petik balik tawaran-tawaran ataupun manifesto yang dibuat oleh Pakatan Harapan waktu jadi pembangkang. Masa dia janji kalau dia jadi kerajaan dia nak buat apa. Contoh ada satu bab paling besar dia sebut tentang reformasi kesihatan. Kita biasa dengar reformasi, dia pun sebut reformasi kesihatan, dan sebab dia kata kesihatan ni penting, kena jaga orang ramai, banyak pesakit dan sebagainya. Mereka kata apa? Mereka nak meningkatkan belanjawan kesihatan awam kepada 5% daripada keluaran dalam negara kasar, KDNK. Kalau kamu nak tingkatkan jumlah belanjawan kesihatan awam ini kepada 5%, kamu
potong pula dengan bajet kesihatan 3.06 bilion ringgit. Macam mana kamu nak tunaikan janji kamu? Kamu juga kata kita nak menjamin kebajikan doktor dan juga petugas kesihatan. Mana jaminan? Kalau kita potong bajet, kita tak boleh hire lebih banyak doktor, kita tak boleh hire lebih banyak nurses, petugas-petugas kesihatan. Mereka ini semua nak pergi mana? Sebab itu bila doktor-doktor dan juga jururawat berhijrah pergi ke Singapura, pergi berhijrah ke negara-negara Timur Tengah untuk bekerja, cari duit, nak sara diri, sara keluarga, kamu tak boleh marah. Sebab kamu sendiri tidak sediakan sistem kesihatan awam yang baik, yang berkebajikan untuk doktor dan juga petugas kesihatan seperti yang kamu janji dalam reformasi tawaran harapan PRU15. So, nak jadi kerajaan, buat cara nak jadi kerajaan. Buat kerja kamu, tunaikan janji kamu, jaga doktor-doktor, jaga pesakit, jaga rakyat Malaysia, jangan potong bajet kesihatan negara.